Kalau korang ada masalah storage penuh macam ni, sama ada dekat smartphone, PC ataupun laptop, adakah satu-satunya solution yang kita ada adalah untuk nak delete files? Tak semua benda kita nak delete kan, ada yang kita nak simpan. So why not kita cuba something macam ni? So ini satu SSD yang korang patut try sebab dia punya speed memang laju, 2000 Mbps, dan kalau compare dengan hard disk biasa memang akan nampak beza dia. Saya dah test transfer file daripada iPhone masuk ke SSD ni, dan file yang sama saya cuba untuk edit dekat laptop. Sangat-sangat laju dia punya speed, tak ada masalah, tak ada rasa macam buffering ataupun loading bila buat editing tu. Dan untuk dia punya capacity pula, yang saya ambil ni 1TB, dia ada option untuk pilih sampai 8TB tau. So mengikut keperluan masing-masing, kita ada option untuk buat pilihan tu. So ini adalah Bwin PR2000. So dalam kotak korang akan dapat SSD ni, user manual, data cable dan carabiner ni. So yang ni korang boleh pasang macam ni. So jadilah macam ni. So kalau korang ni jenis yang banyak menggunakan storage, macam saya tiap-tiap hari saya shoot video kan, storage tu memang cepat penuh tau. Ada yang mungkin saya boleh delete, ada yang saya mungkin nak simpan. So SSD macam ni seriously sangat membantu sebab dia bukan setakat guna untuk nak simpan file tau, tapi untuk saya boleh edit directly apa yang ada dalam SSD ni. So kalau korang berminat dengan SSD Bwin PR2000 ni, korang boleh check je link yang saya dah sediakan.